Assalamualaikum semua. Selepas 1 tahun lebih, saya dah tak menerima khabar daripada customer saya yang sebelum ni. Dan tiba-tiba bermula semalam, ada seorang customer ni message saya. Dia nak order krim Taluf yang saya buat. Krim untuk eczema, untuk orang ada sakit kulit ke psoriasis ke kata-kata macam tu. Dah lebih setahun lebih dah customer ni tak order, dan dia nak order kembali. Dan dia bukan nak order sikit. Memang saya tahu selama ni kalau customer order satu dengan saya, lepas tu dia akan datang nak order 2, 3, 5, 10 tab. Kadang-kadang ada nak minta tab besar lagi. Jadi customer semalam dia nak order 4 tab. Alhamdulillah. Dan hari ni, pagi ni, in less than 24 hours, Allah hantarkan customer yang lama juga. Dia minta terus 2 tab besar. Yang customer semalam 4 tab 30 gram. Customer hari ni 2 tab 100 gram. Alhamdulillah, syukur. Jadi bila kita selari diri kita, kadang kita tak tahu tau apa. Memang betul, saya ada doa, saya minta ke Allah, ya Allah, bagilah kami laluan, rezeki lain, tambahan rezeki lain kan. Dan Allah bagi. Padahal saya tak promote langsung. Saya tak buat marketing langsung. Saya cuma ada terfikir je, saya nak kena buat sebab stok saya sendiri pun dah habis. Dan Allah hantarkan begitu. Dan saya pun terfikir macam nak top up saya punya bahan-bahan asas lah nak buat krim tu. Dan Allah terus hantarkan sebab utama kenapa saya kena top up. Alhamdulillah. Jadi teruskan berdoa, yakin dengan Allah. Bila kita buat hipnosis doa, kita selari tau akal dan jiwa kita. Rezeki tu kita tak tahu datang macam tu je. Okay. Jadi insyaAllah teruskan. Ingat kita punya clear jalan, activation dan juga locking kita. Okay. Bila kita buat konsisten, buat 3 benda ni setiap hari, auto, tiba-tiba je rezeki ni datang, rezeki itu datang. Alhamdulillah. Nikmat apakah yang kita nak dustakan lagi? Jadi daftar sekarang. Okay.